Mestilah kita semua nak anak-anak kita berjaya dan gembira kan? Tapi, macam mana kalau proses belajar tu sendiri, terutamanya untuk anak-anak dengan autism, boleh jadi sesuatu yang menyeronokkan? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar macam mana nak ubah pembelajaran daripada satu benda yang kena buat kepada satu pengembaraan yang ditunggu-tunggu. Cuba bayangkan sekejap. Satu dunia di mana anak anda dengan terujanya berlari nak belajar benda baru, bukannya lari mengelak. Ini bukan fantasi tau. Semuanya bergantung pada cara kita dan soalan inilah yang akan jadi panduan kita sepanjang perbincangan ni. Dan pendekatan yang betul itulah yang kita nak terokai sama-sama. Kita akan tengok strategi-strategi yang praktikal yang bukan saja berkesan tapi pada masa yang sama dapat membina satu hubungan yang lebih kuat antara anda dengan anak anda. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas sekali, falsafah di sebalik setiap interaksi kita. Sebenarnya, kita ada dua pilihan utama. Sama ada kita mengajar guna faktor ketakutan atau kita mengajar guna faktor keseronokan. Sebelah sini, kita ada cara yang mungkin agak lama, tegas, ikut peraturan dan kadang-kadang bergantung pada hukuman semata-mata nak dapatkan kepatuhan. Sebelah sana pula, kita ada satu pendekatan yang meraihkan setiap kejayaan kecil yang guna ganjaran dan minat semula jadi anak tu sebagai bahan api. Bezanya bukan setakat pada cara, tapi pada hasil akhir yang kita dapat. Dan inilah kuncinya, motivasi. Tanpa motivasi, kita ni macam tolak kereta naik bukit. Penat kan? Susah. Tapi bila ada motivasi, enjin pembelajaran tu hidup sendiri dan anak tu sendiri yang akan pandu ke depan. Okey, ini bawa kita kepada satu idea yang sangat-sangat penting. Sebelum kita fikir pasal mainan atau makanan sebagai ganjaran, kita kena fikir pasal diri kita sendiri dulu. Macam mana nak jadikan kehadiran anda tu sendiri satu ganjaran? Dalam dunia terapi, benda ni kita panggil pairing. Ia sebenarnya proses mudah je. Kita kaitkan diri kita dengan semua benda yang anak kita suka. Apa tujuannya? Supaya bila dia nampak kita masuk bilik, dia rasa teruja sebab dia tahu orang best dah sampai. Nah, ini contoh apa jadi kalau pairing tak menjadi. Ini petikan sebenar dari seorang ahli terapi tau. Dia perasan yang anak tu akan mula resah setiap kali dia datang. Kenapa? Sebab bila dia datang, maknanya aktiviti best anak tu kena berhenti. Tanpa dia sedar pun, dia dah jadi macam orang jahat. Jadi, macam mana nak elak jadi orang jahat ni? Senang je. Pertama, jadilah pembawa berita baik. Anda yang bagi snack, anda yang keluarkan mainan baru. Kedua, jangan jadi penamat keseronokan. Biar jam atau timer yang jadi isyarat masa bermain dah habis. Biar timer tu yang jadi orang jahat, bukan kita. Okey, sekarang anda dah jadi orang seronok. Bagus. Langkah seterusnya adalah untuk jadi seorang detektif. Misi anda, cari apa sebenarnya harta karun atau pendorong motivasi untuk anak anda. Ganjaran atau pengukuhan ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis utama. Ada yang ketara macam mainan atau makanan. Ada yang sosial macam pujian, pelukan atau sesi geletik. Dan ada juga yang automatik yang penuhi keperluan deria diorang. Contohnya macam pusing-pusingkan objek atau melompat-lompat. Cara terbaik nak tahu? Cuma perhatikan apa yang diorang pilih untuk main kalau diberi pilihan bebas. Apa yang buat dia senyum dan ketawa, apa yang diorang cuba minta, tak kiralah guna perkataan atau isyarat. Pemerhatian mudah ni sebenarnya peta harta karun anda. Jadi, kita dah tahu siapa yang patut jadi sumber keseronokan. Dan kita dah tahu apa yang boleh jadi pendorong. Sekarang, jom kita tengok di mana semua keajaiban ni boleh berlaku dalam dunia permainan. Satu benda yang kita kena ingat betul-betul, bagi seorang kanak-kanak, bermain tu kerja diorang. Ia bukan sekadar buang masa. Melalui permainan, diorang belajar selesaikan masalah, faham konsep bergilir dan bina kekuatan fizikal. Ia adalah gimnasium dan makmal untuk otak mereka. Dan permainan ni pun ada peringkat-peringkatnya. Mula-mula dia akan main sorang-sorang, lepas tu dia mungkin akan main sebelah-sebelah je dengan budak lain, tak banyak interaksi pun. Ini kita panggil permainan selari. Dan akhirnya, barulah diorang belajar untuk main bersama, berkongsi mainan dan ada matlamat yang sama.
Ada banyak sangat taman permainan yang boleh kita cipta tau. Ada permainan interaktif macam cak-cak untuk bina hubungan, ada permainan dengan mainan untuk ajar kemahiran motor, ada permainan deria macam main pasir atau air. Semua ni ada peranan penting masing-masing. Okey, kita dah bina asas yang sangat kukuh. Sekarang kita dah sampai ke puncak piramid. Macam mana kita nak gabungkan semua ni dan ubah aktiviti pembelajaran yang mungkin nampak bosan tu menjadi satu permainan yang menyeronokkan? Ini adalah perubahan cara fikir yang sangat besar tau. Daripada siapkan kerja sekolah baru boleh main, kita tukar kepada jom kita jadikan kerja sekolah ni satu permainan. Inilah rahsia untuk pembelajaran yang berterusan dan penuh dengan kegembiraan. Dan slide ni tunjukkan betapa mudahnya kita boleh buat. Anak anda suka dinosaur? Guna pelekat dinosaur untuk latihan mengira. Dia suka makan biskut? Jom kira biskut sama-sama sebelum makan. Dia obses dengan blok binaan? Apa lagi? Jom kita bina huruf A dan B. Minat diorang itulah pintu masuknya. Okey, ni satu lagi pro tip. Cara anda bagi ganjaran tu pun penting. Biskut yang sama akan rasa lebih istimewa kalau ia dikeluarkan dari kotak harta karun atau beg misteri. Elemen kejutan dan penantian tu sendiri adalah satu motivasi yang sangat-sangat kuat. Jadi, inilah rumusan utamanya. Bila kita beralih daripada faktor ketakutan kepada faktor keseronokan, kita bukan lagi memaksa seorang anak untuk belajar. Sebaliknya, kita mencipta satu persekitaran di mana mereka mahu belajar sebab belajar itu sendiri dah jadi satu kegembiraan. Jadi, saya tinggalkan anda dengan cabaran ini. Apa satu benda kecil yang anda boleh buat hari ini juga untuk suntik lebih banyak keseronokan dalam rutin pembelajaran? Mungkin dengan guna timer, atau mungkin dengan tukar latihan matematik jadi satu misi mencari harta karun. Apa-apa pun, mulakan pengembaraan anda hari ini.